Ini kisah benar seorang lelaki yang terpaksa potong tangan sendiri untuk terus hidup. Cuba bayangkan korang terperangkap sorang-sorang dalam gaung yang sangat dalam. Tak ada line telefon, langsung tak boleh call sesiapa untuk minta tolong. Dan yang paling menakutkan, tak ada seorang pun tahu korang ada dekat mana. Dan satu-satunya cara untuk korang selamat adalah dengan buat sesuatu yang tak terfikir di akal. Ya, potong tangan sendiri. Inilah realiti yang dihadapi oleh Aaron Ralston. Dia terperangkap dekat situ selama 5 hari tanpa sebarang bantuan. Keputusan yang dia buat pada hari kelima tu memang ubah hidup dia selamanya. Pada tahun 2003, Aaron, seorang pendaki berpengalaman, tengah mendaki seorang diri di Utah. Masa diturun satu gaung sempit, tiba-tiba sebiji batu besar jatuh dan himpit tangan kanan dia. Hari pertama, dia cuba angkat batu tu. Tak berjaya. Hari kedua, bekalan air dah mula habis. Masuk hari kelima, dia sedar. Kalau dia tunggu bantuan, dia memang akan mati dekat situ. Dia berdepan dengan pilihan paling ekstrim, antara tangan kanan dia ataupun seluruh hidup dia. Jadi, dia buat keputusan nekat untuk potong tangan dia sendiri guna pisau kecil je. Tapi, seksa dia tak habis lagi. Dia kena panjat keluar dan jalan berbatu-batu jauhnya. Nasib baik, lepas berjam-jam, dia akhirnya dijumpai oleh pendaki lain yang terus selamatkan dia. Kisah hidup dia yang luar biasa ni kemudiannya dijadikan filem terkenal 127 Hours. Apa yang kita belajar? Naluri manusia untuk terus hidup ni memang sangat-sangat kuat. Sekarang, cuba komen kalau korang kat tempat dia, korang rasa korang mampu buat pilihan yang sama tak? Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing. Dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!